Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesailah sudah program ziarah peka, iaitu projek kesihatan asnaf yang mana pada kali ini telah diadakan di Mukim Gaal Pasir Putih. Dan Alhamdulillah, kita telah berjaya menyantuni seramai 6 keluarga di dalam program ziarah peka pada kali ini. Dan kita harapkan sumbangan yang telah disampaikan kepada penerima-penerima untuk program ziarah peka pada kali ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penghulu Mukim Gaal, Irman bin Kadir, mengucapkan terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana hari ini dapat mengadakan beberapa sesi kunjung ke rumah asnaf-asnaf ataupun warga-warga emas yang telah uzur pesakit-pesakit seperti penyakit kronik, strok, kencing manis. Ada di rumah penerima yang pertama untuk program ziarah peka pada kali ini, iaitu Encik Kamaruzaman ataupun kita panggil Abang Kamar. Jadi Abang Kamar ni mengidap sakit buah pinggir tahap 5, dialisis 3 kali seminggu. Jadi sekarang ni dijaga oleh isterinya lah. Okay, sekarang kita berada di rumah penerima yang kedua, iaitu Puan Minah binti Noh yang berusia 87 tahun. Dan sekarang ni Mak Noh sakit orang tua lah. Dan juga paha dia ni segar besi disebabkan tulang dia crack masa terjatuh masa banjir. Jadi sekarang kita berada di rumah penerima yang ketiga, iaitu Encik Rahim yang berumur 65 tahun dan beliau mengidap ataupun diserang sakit stroke 10 tahun yang lepas. Dan sekarang ni memang terlantar lah dan dijaga oleh anaknya. Okay, sekarang kita berada di rumah Puan Aminah ataupun kita panggil Mak Noh. Jadi beliau diserang sakit stroke selama 3 tahun dah. Sekarang ni terpaksa menggunakan kursi roda untuk kegunaan dia harian dia. Okay, sekarang kita berada di rumah penerima yang kelima, iaitu Puan Siti Fatimah binti Majid, yang mana beliau terlantar lah selama 9 tahun dan sekarang ni dijaga oleh anaknya, Kak Nah. Okay, kita berada di rumah penerima yang ke-6, iaitu Puan Raja Rohani binti Raja Ibrahim, atau kita panggil Kak Ani, yang mana beliau mengidap sakit kencing manis dan kaki sebelah kiri telah dipotong 3 tahun yang lepas. Dan sekarang ni untuk pergerakan tu Kak Ani terpaksa ni lah mengesok betul. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana, kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin misi kami di Muslim Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah peka, iaitu projek kesihatan asnaf untuk hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih.